Satu soalan yang paling kerap saya terima adalah bila waktu terbaik untuk beli emas? Jawapannya mudah tapi penting. Waktu terbaik ialah bila anda ada duit untuk simpanan jangka panjang dan sudah faham asas tentang emas. Jangan tunggu harga turun kerana ramai yang tunggu harga emas turun sebelum beli. Tapi masalahnya tiada siapa yang tahu bila harga emas paling rendah kecuali ia sudah pun jadi sejarah. Dalam jangka pendek, harga emas memang ada turun naik. Dalam jangka panjang, harga emas sentiasa meningkat kerana nilai duit kertas semakin susut. Sejarah 20 tahun terakhir menunjukkan harga emas naik purata 10% setahun. Sebab itulah, emas merupakan simpanan masa depan yang lebih stabil. Jika anda baru bermula, letakkan matlamat pertama untuk memiliki 1 dinar yang berharga sekitar RM2,000 ataupun 5 gram goba yang berharga sekitar RM2,300. Anda ada dua pilihan, beli terus jika ada tunai yang cukup ataupun menabung sedikit demi sedikit dalam akaun gap sehingga cukup gram emas untuk dikeluarkan. Dengan akaun gap, anda tak perlu risau tentang timing harga. Anda boleh kumpul ikut bajet dan kemampuan anda. Jika anda dah bersedia nak mulakan simpanan emas hari ini, rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Lebih baik beli emas dan tunggu daripada tunggu harga emas turun tapi akhirnya langsung tak beli. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.